Sekarang ni kita dah boleh quick share gambar daripada Android phone ke iPhone tau. Jom kita try. So guys, baru saja diwar-warkan yang sekarang ni Android phone korang dah boleh terus share korang punya gambar ataupun video terus ke korang punya iPhone melalui quick share feature ataupun daripada Apple ialah AirDrop feature. So update yang terbaru ni bermula daripada Google Pixel 10 series dahulu, nanti akan dapatlah ke Android phone yang lain. So cara nak share dia pun sama saja macam korang nak share daripada Android phone ke Android phone yang lain dengan memilih quick share method. So nanti dekat iPhone ni korang kena setkan accept to everyone. Nanti dia akan keluar dekat bawah sini. Cuma sekarang ni yang saya perasan update ni tak ada lagi dekat Malaysia punya region. So saya tengok sekarang ni kat US dah ada. So mungkin akan datang dia akan masuk ke Malaysia punya region lah. So dapat ni kalau siapa yang menggunakan iPhone dan juga Android, korang nak share in between device, lebih mudah, lebih direct dan tak payah pakai third party punya app. Jadi guys, apa pendapat korang tentang feature ni? Adakah lebih memudahkan ataupun korang rasa benda ni akan menurunkan standard untuk Apple devices? Boleh komen di bawah.